Sejuknya kat atas ni. Masuk dalam bis sejuk sangat. Snow ya Allah. Sejuk. Ini sejuk. Okay, hai semua, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hari ni day 5. We are in Japan. Dekat berada di Tokyo. Kita sudah berada di Tokyo. Sejuk gila. Tak tahulah berapa darjah Celsius. Now ni makeup dah jadi, makeup dah siap sebab rushing. Sumpah rush. Hai Nur. Halo. Bukanlah diorang tak ikut. Diorang sini ke? Sini. Okay. Sekarang kita nak pergi ke train station. Kita nak pergi ke Asakusa sebab kita orang buat kimono rental. Sebabkan hari tu dekat Kyoto tak sempat kan. Macam rushing sangat kalau pakai kimono dekat situ. Tapi tengoklah kalau ada kimono yang cantik, kita pakai. Kalau tak ada, tak payah pakai lah. Petang ni kita akan pergi ke Shibuya. Yeay. Sejuk. Dia nak sampai dah train station. Kanan ni ingatlah jalan train station. Hujung rasanya. Nur. Halo. Boleh walk in Ni saya punya. Ini punya. Are you happy? Dia paling nak pakai kimono. Lari. Kita lari. Let's go. Ni adalah changing room dia. Hai ibu. Sekejapnya. Nur, kita dah wear kimono. Ui, Nur comel gila. Halo. Suruh bangun awal, kita bangun awal terus. Kakak punya pot sikit. Dia tak pakai, tak. Tengok sikit. Makan. Nur, comel. Alhamdulillah. Dah selesai pakai kimono. Gitu. Nak ambil gambar. Malulah.
Macam mana pusing? Ifa. Lagi kari. Hari ni kita ada artis. Can you meow for me? Meow meow. Sama lah Nur. Ni ibu. Kenapa ibu tak pakai kimono ibu? Malas lah buka baju sejuk. Sebelum memulakan perjalanan. Kucing buka lah. Buka lah. Kotor lah. Ni 2 hidung gasang. Overdose. Dua lapis hidung mana boleh? Okey, cepat. Okay. Okay, rapat kucing. 2 3 4 5 6 7. Kita kena suruh ayah pakai lah. Ayah dah tak dikenali dah. Awak punya e-tag. Ya, dia punya kimono biasanya kasut dia. Outfit check. Tudung dari TikTok shop. TikTok shop. Baju dari Baju dari Sing. Kimono rental. Okay. Kasut dari Nike. Okay, bag. Awak berasa sejuk. Currently sekarang suhu dia adalah Boleh sampai 5.5. degree kot macam tu. So it's very cold. Okay, it's very cold. Nampak tengok main ikan. And sekarang dekat Asakusa sangatlah ramai orang. Salah semua tu. Jom. Kita boleh makan dengan macam. Jom. Tak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Sensoji Temple. Tapi macam ramai gila orang sebab akan New Year kan. Diorang punya ni lah, pergi shrine kat situ. So kita tengok macam mana. Sebab ni pun tengok ni, jalan kat sini pun tutup. Oh sabar. So ni diorang beratur semalam lah. Masa 1 hari bulan itu diorang beratur pusing-pusing macam ular untuk masuk shrine kat depan tu. Shrine, temple lah. Temple yang ada tanglung besar warna merah. Cuba dah. Sebab Nur ni sejuk ni. Tengah sejuk. Kat apa? Tak pergi mana-mana pun. Kita pergi lorong. Cantik loh, style tu Nur. Cik. Jojo. Belakang kita lah. Yang bijak sini. Datang tu kalau betul dia tak ada bijak. Jojo. Nanti ke jawab. Hai. Nur kesejukan. Ibu tak nak ambil
nak pergi beli ikan. Bukan ikan. Nak beli ikan. Now, kita nak beli apa? Kita nak beli taiyaki. Which is yang apa? Bread ikan tu. Sebab Nur suka gila benda tu. Harapnya ada sweet potato tu lah. Sebab Nur nak sangat yang tu saja. Dah lah tu. Sejuk gila weh pakai kimono ni. Jadi sebab cuaca berapa? Internet dah tak dapat dah guys. Sedih lah internet dah tak dapat. Sekejap atas sekejap. Vanilla. Oh dah sedih. Ya, sama je. Oh okay. Oh, ada cheese. Oh, cheese nak depan. Ada yang Kita cari tempat lain Okay. okay. Ni yang kita beli dekat apa Dr. Bari hari tu? Seorang satu. Yes, seorang satu. Bawa apa ni? Custard. Kak dia Angah. I want custard. Zifa. Alung nak apa? Rabbit. Rabbit. Rabbit, ibu Alung. Ayah. Okay guys, hari ni kita nak beli Naruto taiyaki. Sebab sangat sedap. Sedap gila. Flavor top 1 yang paling sedap custard. Yes. Second Rabbit lah. Tapi kita tak suka sweet potato. And the third sweet potato third. Ada berapa flavor? Ada 3. Yes. Dia cuma satu. Sini macam ada plastik. Kedai ni tak ada orang ke tu? Korang nak beli kat sini. Sedapnya member depan ni makan ayam goreng. Ayam aku bawa. Benda paling keren kat sini adalah ayam gepuk dengan ayam gunting. Itu je lah benda paling keren. Kalau boleh transfer baru ni, kita orang transfer tau. So good. Ramai orang. Dekat Dr. Bori pun ramai. Banyak sangat lah dia letak dia punya. Kalau ini sikit. This one 3. Custard 3. Sweet potato 2. Okay, do you need to get the box? It's okay. Okay, Sunday. Convert lah sendiri. Tiba masuk sini. Oh ya ke? Tengok jauh. Mahal siap. Ni Pok Mat punya ni. Sorry, ke salsa and plastik ke tu Raja Tokyo. No, dia kesejukan. Oh, sejuk juga ni. Merecik awe. Specialized food. That's good. Yeah. Design. I'm studying design. I already did that. Hibiniu loh. Magical Hibiniu in Japan. Yeah, Magical Hibiniu benda ni. Alhamdulillah. Satu, mengapa ada dua di antara kau dah. Robot patient. Basic patient tadi dulu. Love you, flow.
Okay. Hai semua, sekarang pukul 1.52. Kita nak pulang dah baju ni sebab dah puas bergambar apa semua. Penat weh. Rasa macam dia nak pergi pulang kan dah. Sejuk-sejuk. We want to cross this line. Kena cepat sebab nak makan and nak pergi Shibuya. Nak pulang kan dah. Bye kimono. Dah puas bergambar. Dah muntah dah. Yuhu. Dah sampai Shibuya. Yeay. Shibuya. Nah, nak tengok jalan nak pergi Shibuya. Apa crossing apa tah? Nak pergi makan sejuk gila. Berapa ni? Sejuk. Ni, naik bukit. Okay. Now, jap. Kita tak jadi makan dekat Halal Wagyu tadi. Ramai sangat. Yang takut tak sempat. Sejuk. And then sebab Shibuya Sky kita orang pukul 4. Takut rushing. Okay, then Halong. Tak, kita tak sempat makan sebab takut tak sempat. Yes. Nak apa? Okay, bye. Nanti update. Ish. Okay. Now kita pergi mana dong? Dia matcha sebab matcha tu sedap. Dan panas sebab ada heater. Okay, bye. Nak order dulu. Makan dulu sebab tak makan apa-apa daripada pagi tadi. Last makan breakfast.
Macam dia sedap gila. Cair sikit lah tapi boleh lah. Hai, sebanyak sangat. Dia orang tengah makan onigiri. Apa gila. Shibuya Scramble Square. Let's go. Alamak duduk ni. Kita nak naik Shibuya Sky. Ramai orang. Ni dah sampai. Ni Yeay. semua beratur nak naik ni. Naik slot pukul 4. 4 berapa? 40 rasanya. Tak, ni beratur pukul 4.20. Sekarang berapa? Sampai ke belakang. Wih, ramai gila. And you know what? Kita jadi orang last. Oh tak. Hai, kalau tak. Oh, Tak, kita nak naik. Kita balik. Shibuya Crossing. Alice in Borderland. Down. Kita nak naik dah. Alhamdulillah. Apa? Kenapa? Boleh. Let's go. Ibu nak ambil gambar. Excited. Alhamdulillah. Sekejap je. Weh, telinga weh. Weh, angas. Let's go. Sekejap. Masuk kanan telinga. Tiup, tutup hidung. Letak barang dekat locker. Wah, subhanallah. Ya Allah. Shibuya. Wah, alhamdulillah. Tu dah turun dah. Dah sampai. Shibuya Sky. Escalator viral. Ada rakam sebab. Guna ni Video kan? Yes. Wow. Wih, lawannya. Tadi yang dipakai. Kau dia ambil gambar kat starter. Oh, ya ke? Beratur. Gambar sini sempat ni. Jom, kita nak ambil gambar. Ambil gambar kat sunset. Alhamdulillah, ya Allah. Seram lah. Staff dia akan tengok kan kalau macam ni beratur bai, escalator viral. Itulah escalator viral tu. Beratur man. Lawa. Wow. Makas winner. Relax. Wih, ambil gambar kat dia.
korang, ambil gambar korang. 1, 2. Kita duduk di sini. Wah, tapi sunset dah turun dah. Ni reality guys, beratur. Mami tengah bergambar kat situ. Atas ni langit baik. Sejuk gila, macam berada di langit guys. Ui, apa ni asap-asap ni? Seram. Okay, ni lah reality kena beratur. Kalau nak ambil video yang gambar yang cantik. Tapi kita orang malas nak beratur sebab panjang sangat. Malas. Jom. Ui, angin kuat gila. Sejuk. Jom. Sejuknya kat atas ni. Wah, tak ni. Scene Borderland yang diorang main tu kan. Diorang main ni. Staff dia jaga supaya macam korang pakai scarf ke, dia suruh buka lah, takut terbang kan. Terbang kan satu hal pula kan. Okay, Inilah kat dia rasa. lah ya ke? Tapi lawa je. Muka aku sempat weh sebab sejuk gila. Halu. Okay. Habis tapi angin dia sejuk gila. Sejuk. Sekarang berapa weh? Sekarang. Jom kita check. Ni lawa gila korang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Jom kita check. Tapi sunset dah turun. Tapi nampak lawa lah sebab building dia berlampu. Oi, sumpah. Betul juga. Lambat ikut snow. Betul? Faham? Faham. Sejuk. Oh my god, dah gila. Habis. Dapat bulan. Oh, DJ awak. Tawar. Bawa dalam. Untuk ke berapa ni? Nanti dia halas semua dia turun kalau dah tengah. Pukul 9. Oh, awallah juga. Kita kalau nanti nak makan ramen ke? Sejuk. Kita nak turun ke berapa? Kau pukul 5. Tak turun ke berapa? Baru kau 5 eh. Setengah. Kita makan dia. Makan dia sikit. Lampu dah terbuka. Wih. Kesejukan. Bro, masuk dalam bismat sejuk sangat. Snow. Oh my god. Ni basah. Snow. Snow. Ya Allah. Sejuk. Ni sejuk. Terima kasih ya Allah. Wow, my god. Wah, snow. Tak sampai sini ya. Sebab dia ada Sejuk ah. Kita turun bawah. Ni naik atas ni lagi sejuk. Ya Allah. Sejuk guys. Tiba-tiba turun dah. Alhamdulillah dapatlah berasa. Sejuk licin. Tapi sejuk sejuk gila. Allah Akbar. Sejuk. No. Masuk dalam mulut. Macam ni dah tahan weh. Aku semua tak tahan. Snow. Okay, apa punya impression first snow? My first snow. Rasa terkejut. Gila. Rasa macam normal. Terima kasih. Member dah biasa snow. Tahan tak? Aku pun biasa. Sejuk. Tidak tu. Kita semua orang basah. Nak nangis lah.
Nak keluar dah. Wih, alhamdulillah snow guys. Wah, bestnya. Alhamdulillah. Oh my god. Wih, malu mana balik. Wow. Tangan sejuk tapi terpaksa buat vlog. Maaf lah gegah-gegah. Kita nak makan halal wagyu ramen sebab tadi kita tak makan sebab ramai sangat orang. Oh my god, sejuk dah. This is the best day of my life. Oh my god. Ni dah sampai, alhamdulillah. Level 1, level 2, level 3. Nanti korang boleh pilih tak korang nak level berapa. We're at Halal Wagyu Ramen. Want to eat. Lapar gila. Hello. Hello. Okay, so orang tadi kita baru rasa the first snow. Kita dia sepatutnya dicanangkan semua pukul 5 petang. Tapi pukul 6 tu baru snow turun. Kita dah nak turun dah tadi. Kita baru nak turun tiba-tiba Angah nak keluar. Angah cakap dah keluar snow. Kita tak jadi turun dulu kat SBS kan tu. Kita jalan-jalan dulu, tengok-tengok snow semua baru kita turun. So sekarang baru kita nak makan. Tadi kita nak makan pukul berapa? Pukul 3.30. Kita makan pukul 3.30 tadi. Tapi kita takut tak sempat nak naik Shibuya Sky. So kita orang naik Shibuya Sky dulu, barulah kita orang nak makan. So this is our first meal For today. Ya, sekarang pukul 7.30. Angah cakap sebenarnya ibu nak jalan-jalan lagi kalau kita dah turun cepat. Kau tahu? Diorang semua nak jalan. Sebab kan tak ada turun snow. Nak minum matcha. Okay. Balik naik taxi. 2名様回転です。 Ikan buk siap-siap sejam. Biasa kena buk sejam. Sejam awal. Kalau kita nak makan kita kena sejam. Apa kata kalau makan dengan sampai baru boleh? 3名お待ち。Kan. Oh, boleh ikut orang. Dia ada di tag. Saya try. Ayah balik dulu. Kita orang jalan dulu. Tak jadi tak? Sekejap. Cai ke? Merah. Kalau tak ada ni, tak ada benda lain, ni sahaja RM1.8. Dia ikut ke mana? Dia ibu panas. Dia orang dekat sana. Kami gambar. Unik sikit lah rasa dia. Apa yang unik? Kuah dia rasa.
Yang teliti sudah tentulah skibidi. Almond milk. Test. Sudah gitu weh. Bapak. Siap. Lagi sedap lagi pahit. Lagi pahit lagi sedap. Nah, cuba rasa yang almond milk. Keluar. Tapi tak keluar sangat, tak nampak sangat dalam video. Nak beli gacha point si kawan. Tu apa? Pingu. What's that? Wow. Okay, aku nak ni. Hanyodon. Okay, let's go. Ni atau ni. Baju malu. Okay. Let's try. Kau nak sini. Okay. So, 1 2 3 je. 2 dah. 3 masa kan? Okay, dah. Selesai. Tadi lah. Dekat PL dekat tepi ni. Okay. Apa tu? Hanyodon. Wow, dia dapat minit dah. Hanyodon. Kita dah beli ni from this Powerpuff Girl. Tak tahu nak buat apa. Okay, let's go. Open. Sikit ah. Banyak gila gacha point. Ini sama. Aku nak tanya. Lepas ni nak buat apa? Cepat. So nak lalu. Duduk ah. Selagi ada orang kita gerak selagi ada orang. Mana nak unboxing? Wow. tu. Oh, 400. Okay, let's see. Oh, yang tu. Oh, ni yang kakak dia orang. Kakak dia orang. Okey lah Saya suka je sebab dia purple. ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。Oh, Penang. Apa lagi? Tapi pendek kan orang best pun masalah sikit kan.